Okey guys, assalamualaikum guys. Selamat datang ke Abeles Channel. Okey guys, hari ni kita nak mancing ikan haru lah guys. Inilah dalam pagi ni. Pagi ni kalau ikut dah banyak semut ni. Tengoklah mana tempat-tempat tu ada kosong-kosong tu kita boleh try balik lah. Okey guys. Sebenarnya saya dah dapat seekor ni. Ni first cast. Ni depan tu. Parit depan tu. Dia ada kosong sikit je. Kita balik dapatlah seekor. Tak besar mana pun. Tapi boleh lah. Okey. Okey geng. Semoga kita dapat hasil lagi pandai dah. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video Abeles Channel. Kepada yang baru singgah, jangan lupa geng subscribe geng, bantu Abeles Channel. Okey geng. Semoga sahabat-sahabat terhibur ataupun layan video ni sampai habis. Okey. Dalam ni dulu. Ambil air sikit. Air cukup bagi basah-basah ni lah. Kita basah ke dia aja. Ini siapa teh tukis sini? Dah sikit-sikit pada dah. Oh, first cast ni kan. First cast pun dah ada strike dah. Okey. Ini dia tengah sikit. Sebenarnya ikan ni ada orang nak ni. Ikan ada orang nak ni. Letak sini dulu dah. Jom. Kita pergi cari lain. Kita cari yang lain. Okay, kita guna soft rod Kita guna soft rod daripada Sabaidi. Cerah mana pula ni? Okay, kita pergi depan ni guys. Sini memang banyak lembu lah sini ni. Semoga kita dapat yang besar lagi guys. Yang tadi tu saya cast dekat sini ni. Kita terus sekali lagi dah. Kita cuba sekali lagi. Okay. Kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat. Sini tak sih. Okay. Sini ya, saya dapat ni guys. Telah balik sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada guys. Ada. Alhamdulillah. Yang kedua ni guys. Yang kedua ni besar sikit. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua guys. Nampak ni guys. Yang kedua. Alhamdulillah.
dalam masa 5 minit ni. Dapat yang kedua guys. Tempat sama kita kas yang tadi tu. Oh. Yang ni besar lah sikit ni. Yang kedua. Dalam sejarah ni guys. Dapat 5 minit dapat 2 ekor ni. Tak pernah-pernah lagi berlaku ni. Ke mana ni? Hook dua-dua kok ni. Okey, selamat. Strike kedua kita. Lepas strike kedua kita cari strike ketiga pula. Okey, jom kita cari strike ketiga. Tadi terhadap depan. 2 ekor sini saja Lembu main gila lembu ni. Main kerja parit lembu. Wah ni boleh ni terah ni. Terah. Kukuk nak ada. Jika ada tempat-tempat gini pun tak. Payah nak balik. Kita teragi tepi pula sikit lagi. Rupuk. Tak boleh balik sini. Kita tengok depan sikit. Tu. Comel tu. Comel kejap itu tu. Comel sini ni kan. Alah.
Ada. Terada depan ni sikit lah. Ambil ni. Oh, kasar ni. Ni kasar ke? Ni kasar ke? Oh, ni besar ke? Oh, ni besar ke? Oh, ni besar ke? Ya, ni besar ke? Alhamdulillah. Ya, ni besar ke? Dan Alhamdulillah. Oh, lucu. Alhamdulillah. Okey ni. Alhamdulillah, besar. Okey, yang ketiga kita kan. Alhamdulillah. Oi. Okey. Ni strike yang ketiga. Makin besar ni kan. Makin besar. Yang ketiga kan. Syukur alhamdulillah. Okey. Kita cari lagi untuk strike seterusnya kan. Okey. 3 ekor dah. Terus sekali lagi. Takut nak ada ke tak? Takut nak ada seekor lagi ke? Bismillahirrahmanirrahim.
Hujan sudah. Ingat lagi satu spot lagi depan tu. Spot kolej tinggal. Ingat lagi spot kolej tinggal lagi. Hujan. Okey geng. Kita pergi spot baru pula dah. Kita pindah spot. Pindah spot. Okey geng. Ini dia spot kolej tinggal geng. Tapi tu lah. Dah tutup dah. Itu tak ada ni upuk-upuk ni. Okey, tak apa, kita terah. Bismillahirrahmanirrahim. Baling je lah. Pak mana-mana boleh baling dulu. Lagi depan pula. Air rendah. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terlepas kan. Oh, saya. Terus dia ambil ngam-ngam kat muka dia kot tadi. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Buatlah, buat kan. Kita ambil lain pula tak. Ngam-ngam kat muka dia tadi kot. Air sungai kau.
Ada ambil kan. Kedai. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil guys. Alhamdulillah. Besar. Oh, sakut eh. Alhamdulillah. Wah, besar. Alhamdulillah. Tengok ni guys. Rakai kodok ni. Wah, rakai. Alhamdulillah. Tengok ni. Strike ketiga kita guys. Makin besar ni. Makin padu. Tengok ni. Rezeki. Strike ke-4. Mana itulah ni. Yang lagi kot tu. Okey, alhamdulillah. Strike ke-4 geng. Rezeki hari ni. Tak pernah lagi dapat 4 ekor ni. Jadi soft rock kita hari ni. Prestasi terbaik. Tapi dah hancur dah lunyai dah ni. Dah pecah-pecah dah dia pun. Tapi kita sayang dia sebab killer ni. Tak apa hancur kita guna. Ok,
Okey. Terah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey geng. Kita pergi cuba tempat lain pula. Kat sini kita lepas ekor, kita dapat ekor. Okey. Sekarang ni kita boleh 4 ekor baru. Okey, jom. Kita pergi cari tempat lain pula. Alhamdulillah. Okey, beres. Okey geng. Sekarang ni kita sapa tempat baru dah ni. Jom. Kita terah. Kukuk nak ada lagi tambah spot ladang kelapa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, tak apalah geng, saya rasa untuk video ni kita tutup sampai sini saja. Saya dah puas dah try konsep sini ni ataupun cuba konsep sini ni, tak ada dah. Sebab air rendah ni, air rendah. Biasa air penuh, lipoh pagi. Time tu mungkin sedap lah. Hari ni air rendah hari ni. Tak kena tanya kita lah. Okey, untuk hasil kita, jom kita tengok dulu. Alhamdulillah kita boleh ekor ni 4 ekor. Okey, 4 ekor ni. Cuma kita ke sini. Okey, untuk hasil kulit 4 ekor ni guys. Alhamdulillah. Okey, yang besar 2 ekor ni. Yang sedang-sedang seekor ni yang kecil. Okey. Yang kecil ni kita lepas lah. Kita lepas sini. Okey. Kita ambil 3 ekor ni. Kita ambil 3 ekor ni. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tonton video saya sampai habis. Semoga sahabat-sahabat kita semua terhiburlah dengan konten saya kali ni. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain-lain video. Okey, assalamualaikum, bye bye. Terima kasih semua.